Sentosa kepada semua. Ini berkenaan dengan kes 25 atau pemilik rumah di Kampung Jawa, iaitu projek WC yang telah membantah pagi tadi, dan juga kita sudah maklum dari 2017 perkara ini berlaku, dari 2015, lepas tu 2017 mendapat perbincangan berlaku, dan baru 2022 sampai hari ini perkara ini belum diselesaikan. Dan perkara ini saya difahamkan mereka telah bawa satu perkara ini ke mahkamah, dan mahkamah sedang berbincang untuk memutuskannya. Dijangka pada bulan Julai dan Ogos mereka akan memutuskan ataupun perbicaraan ini akan berlaku. Setakat apa yang saya minta ialah saya difahamkan ada beberapa gangguan yang dibuat terhadap pemilik rumah, iaitu daripada WCE dan dia punya kontraktor. Saya minta jasa baik WCE dan juga kontraktor jangan berganggu perkara ini di mahkamah. Biar mahkamah memutuskannya dan memberi kata putus, right? Sehingga itu jangan ganggu mereka kerana mereka tidak ada rumah untuk tinggal. Right? Mereka belum pindah, belum dapat rumah, belum dapat pampasan masih lagi di tangan peguam. Dan apa yang saya dimaklumkan, kontraktor ganggu, setiap malam ganggu dan cuba nak halaukan mereka dari rumah mereka dan ingin robohkan. Saya juga dimaklumkan dari 25 rumah, 4 rumah telah dirobohkan. Right? Ini tidak baik, dan saya ingin jasa baik PDRM, terutamanya OCPD Klang, untuk membantu memastikan tidak ada kacau ganggu di kawasan Kampung Jawa, terutamanya kepada 25 pemilik rumah yang dikatakan ataupun mereka mengatakan ada kacau ganggu. Saya minta jasa baik Tuan OCPD untuk membantu dan juga untuk menyelesaikan perkara ini secara harmoni, dan juga dengan jasa baik Tuan OCPD sentiasa akan dikenang. Terima kasih.